Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pemerhati. Jadi ini merupakan video proposal bagi subjek penulisan kreatif. Jadi proposal cerpen saya adalah Mika dan Jun. Jadi dalam proposal saya akan menerangkan tentang sinopsis ringkas, tema persoalan, watak dan perwatakan, plot penciptaan dan teknik plot yang digunakan serta latar masa, tempat dan masyarakat di dalam cerpen ini. Jadi, sinopsis ringkas bagi cerita ini adalah Mika merupakan seorang pelajar perakaunan yang pendiam dan suka menyendiri, mula berubah selepas berkenalan dengan Jun, pelajar baharu yang cemerlang dan mesra. Jun sering membantu Mika dalam pelajaran dan hubungan mereka menjadi semakin rapat. Namun, di sebalik senyumannya, Jun merupakan seorang yang menghadapi masalah kesihatan mental. Dengan sokongan Mika, Jun tetap tabah dan terus berusaha. Mika pula belajar untuk lebih memahami pentingnya kesihatan mental dan mula membuka diri kepada orang sekeliling. Akhirnya mereka bukan sahaja mencapai kecemerlangan akademik, malah mereka berjaya mengharungi pelbagai cabaran hidup. Mika menjadi lebih yakin dan Jun juga mampu menjaga kesejahteraannya. Kedua-duanya melangkah ke masa depan dengan semangat dan harapan baru. Seterusnya, saya menceritakan pasal tema dan persoalan yang digunakan di dalam cerpen ini. Tema mengenai cerpen ini adalah kekuatan persahabatan dalam menghadapi cabaran. Dan persoalan yang digunakan terhadap cerpen ini adalah persoalan tentang sokongan rakan tentang kesihatan mental. Persoalan yang seterusnya adalah persoalan perubahan diri melalui persahabatan. Dan seterusnya persoalan keseimbangan antara pelajaran dan kehidupan peribadi. Cerpen ini lebih memfokuskan kepada macam mana seseorang pelajar itu perlu menghadapi cabaran dalam pembelajaran mereka, terutamanya dalam kesihatan mental mereka sendiri. Plot penciptaan cerpen ini bermula dengan mereka merupakan seorang pelajar perakaunan yang pendiam dan kurang bergaul, lebih menyendiri dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran. Kehidupannya yang tenang mula berubah apabila Jun, seorang pelajar cemerlang dan mesra, menyertai kelasnya. Dan perkembangan bermula apabila Mika tertarik dengan kecekapan Jun dalam bidang perakaunan dan sikap yang ramah. Mereka mula berinteraksi dan Jun mula membantu Mika dalam pelajarannya. Namun tanpa pengetahuan Mika, Jun menghadapi kesihatan mental yang sederhana yang menyebabkan emosinya terjejas. Klimaksnya bermula apabila Jun mengalami tekanan yang memuncak akibat beban akademik dan masalah pribadi. Mika menyedari perubahan dalam tingkah laku Jun dan mula prihatin. Dia berusaha untuk memahami dan menyokong Jun dalam menghadapi cabaran tersebut. Dan pelayarannya berlaku dengan sokongan Mika dan rakan-rakan lain. Jun dapat mendapatkan bantuan profesional untuk menangani masalah kesihatan mentalnya. Mika pula belajar tentang pentingnya kesihatan mental dan juga keseimbangan antara akademik dan juga kesihatan mental. Okay, seterusnya saya ceritakan tentang teknik penceritaan yang digunakan. Pertama, monolog dalaman ataupun lebih dikenali sebagai monolog. Ini monologs. Okey. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan perasaan Mika dan pemikiran Mika, memberikan pembaca akses kepada perubahan emosinya yang tidak diungkapkan secara langsung. Dialog. Teknik dialog memperlihatkan interaksi antara Mika dan Jun di mana perbualan mereka membantu perkembangan dan hubungan dan memberikan sokongan antara satu sama lain. Seterusnya adalah teknik imbas kembali yang digunakan untuk menggambarkan latar belakang Jun yang menghadapi masalah kesihatan mental sebelum bertemu Mika dan menunjukkan bagaimana dia mengatasi cabaran pribadi dan terus berjaya dalam akademik. Teknik ini juga memperjelaskan perkembangan hubungan. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai watak dan perwatakan dalam cerpen ini. Yang pertama ialah watak Mika yang merupakan seorang lelaki yang berumur 21 tahun dan merupakan pelajar sarjana muda perakaunan di sebuah universiti. Perwatakan beliau adalah seorang yang pendiam, kurang bergaul dengan orang lain dan juga seorang yang fokus kepada pelajaran tetapi lebih terbuka dan berani selepas mendapat sokongan daripada kawannya Jun. Seterusnya, kita pergi kepada watak Jun yang merupakan seorang lelaki yang berumur 20 tahun, pelajar sarjana muda perakaunan di sebuah universiti. Dan perwatakannya adalah seorang yang cemerlang dalam perakaunan dan seorang yang mesra dengan orang lain. Tetapi dia merupakan seorang yang menghadapi kesihatan mental tetapi tetap berusaha keras untuk berjaya. Okey, kita juga watak sampingan dalam cerita ni iaitu Dr. Farah merupakan pesara universiti mereka, Siti kawan kepada Jun dan Amir kawan kepada Mika. Okey, latar yang digunakan di dalam
Okey, latar yang digunakan di dalam cerpen ini adalah latar masa, kita fokuskan kepada latar masa, iaitu pada zaman moden era tahun 2000-an, waktu petang ketika senja dan waktu pagi. Latar masyarakat adalah masyarakat dalam kalangan pelajar universiti yang menghadapi cabaran akademik dan stigma kesihatan mental. Latar tempat kita fokuskan kepada di kampus universiti, bilik pelajar dan juga ruang rehat. Jadi itu saja proposal cerpen saya untuk kali ini. Jadi saya mengharapkan semua dapat faham apabila menonton saya punya proposal cerpen pada kali ini. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.